Cara renew lesen memandu melalui MyJPJ Apps. Pergi dekat Play Store, type MyJPJ. Okay, kemudian klik install. Okay, dia tengah download. Kemudian lepas download, dia install. Lepas dah siap install, klik open. Okay, ini dia tengah open MyJPJ Apps. Kemudian kalau belum ada akaun, klik daftar akaun baru. Okay, macam saya dah ada akaun, saya isi ID pengguna, nombor kad pengenalan. Kemudian isi password, klik log masuk. Kemudian dekat bahagian profile akan keluar macam ni. Dan lesen memandu semasa. Okay, saya punya expiry bulan 11 2025. Okay, kemudian scroll kat bawah. Okay, ada button pembaharuan. Klik dekat sini. Okay, kemudian klik dekat sini. Sila pilih ni. Okay, pilih lesen memandu kompeten. Kemudian kat tempoh ni boleh pilih klik. Okay, boleh pilih setahun sampai 10 tahun. Okay, 1 tahun RM30. Okay, ni 1 tahun RM30. Okay, kalau pilih 10 tahun RM270, diskaun RM30. Okay, macam saya nak buat setahun saja, RM30. Kemudian pilih metod pembayaran. Saya pilih online banking FPX. Dan pilih bank. Okay, macam saya CIMB. Klik CIMB. Kemudian klik bayar. Okay, kemudian akan keluar macam ni. Klik yes ataupun ya. Kemudian isi user ID untuk bank dan juga password. Kemudian cek detail RM30. Klik proceed. Kemudian cek dekat apps online banking untuk approve. Okay, ni online banking punya apps. Klik approve. Recipient JPJ. Kemudian dah selesai approve, klik done. Okay, dia akan keluar macam ni. Boleh print receipt pembayaran ataupun klik complete your transaction. Okay, dekat apps MyJPJ akan keluar macam ni. Boleh select papan receipt. Kalau untuk yang nak print receipt, boleh tekan klik download kat sini untuk simpan PDF dia. Okay, kalau tekan selesai. Okay, status dah berjaya. Selesai. Dekat profile tab hadapan dia akan update lah. Okay, setahun maksudnya 2025 sehingga 2026. Okay, lepas tu klik dekat ataupun tab kat sini, touch kat sini untuk dapat yang versi yang besar. Okay, versi yang besar macam ni boleh screenshot untuk simpanan peribadi. Okay, dan kalau nak yang belakang, klik dekat belakang ni. Dan kalau nak besarkan, klik atas gambar ni. Dia akan keluar yang besar lah. Boleh screenshot lah untuk save simpan. Okay, itu saja.